Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Pagi ini saya nak ulas sikit berkenaan dengan PRK Air Kuning. Sebab esok tuan-tuan dan puan-puan akan mengundi di DUN Air Kuning itu di Tapah. Saya jangkakan macam saya cakap sebelum inilah bahawa Parti Kerajaan akan menang sebab mereka memang ada kelebihan di situ. Nombor satu, jumlah pengundi di Air Kuning itu tak sampai 50,000. Dan macam saya kata sebelum ini, berdasarkan pengalaman kita, apabila jumlah pengundi satu kawasan itu kecil lah, dalam 30,000 tak sampai 50,000, maka gerak kerja jentera itu akan menjadi lebih berkesan lah berbanding dengan apa orang kata kalau kita bukan dalam kerajaan. Kalau dalam kerajaan ni, parti dalam kerajaan, mereka lebih mudah untuk menggerakkan jentera kerana mereka ada sumber dan sebagainya. Dan UMNO, walaupun pemimpin sekarang jadi Amdap Mantap, mereka ada cawangan bahagian tu, dan daripada seluruh Malaysia pun datang turun kat situ bantu. So mereka boleh carilah pengundi bila jumlah pengundinya tak ramai. Macam kalau ada 31,000 ke 30 lebih ribu ke di Tapah itu, di DUN Air Kuning itu, kita jangkakan jumlah keluar mengundi mungkin 60-70%. So 20,000 ke berapa belas ribu yang akan keluar mengundi. So kalau 20,000 keluar mengundi, mereka cuma perlukan 10,000 je untuk menang. Untuk mereka kumpul 10,000 dengan jentera-jentera mereka, dengan ada resource dan sumber dekat situ, itu mungkin tidak menjadi masalah kepada mereka banding dengan parti pembangkang. Cuma pada orang-orang Melayu dan orang-orang UMNO original di Tapah dan Air Kuning ini, tuan-tuan dan puan-puan mungkin terfikir dulu tuan-tuan dan puan-puan secara tradisinya undi UMNO sebab UMNO lawan DAP pada ketika itu. Sekarang ini macam mana ni? UMNO dah bekerjasama dengan DAP dan melawan-lawankan Amdap Mantap. So adakah undi tuan-tuan itu macam mana? Sama ke tidak dengan yang lepas? Sebab dia ada berbeza sikit. Secara tradisi daripada dulu, tuan-tuan undi UMNO, kita nak lawan ideologi DAP. Sekarang ni kalau tuan-tuan undi ke parti kerajaan, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan memantapkan lagi Amdap Mantap. So jika Amdap Mantap menang esok, maka lagi jauhlah kita daripada perpaduan proses perpaduan orang-orang Melayu, sebab lebih selesa UMNO dengan Amdap Mantap, maka lebih susah untuk mereka bersatu padu dengan parti-parti Melayu yang lain, tuan-tuan. Bila mereka dah selesa, mereka rasa mereka boleh menang dengan undi DAP, terutama di Air Kuning itu. Bukan Melayu dekat situ ada lebih kurang 40% lebih. Jumlah pengundi Melayu ada 50% lebih. Jumlah pengundi bukan Melayu yang kebanyakannya rata-rata kita tahu mereka akan menyokong PH dan DAP. So pengundi DAP situ ramai. So kalau tuan-tuan yang dulu sebelum ini undi UMNO secara tradisi, kali ini tuan-tuan dan perempuan ingin ke undi Amdap Mantap. So pilihan di tangan tuan-tuan dan perempuan di antara undi Amdap Mantap ataupun untuk perpaduan orang-orang Melayu. Itu terpulang lah. Walaupun daripada segi logistiknya saya tengok parti kerajaan akan menang di situlah, sebab macam faktor-faktor yang saya cakap tadi. Cuma bila mereka menang di situ, ini tidak bermaksud orang-orang Melayu sokong mereka di Air Kuning itu. Dan mereka nak menang dekat situ sebab mereka nak kekalkan status quo. Sekarang parti terbesar dalam DUN Perak itu adalah DAP 40, ya. So effectively DAP menguasai kerajaan negeri Perak sebab dia parti terbesar dalam DUN negeri Perak. 18, 40 itu di parlimen, ya tuan-tuan. Di parlimen pun mereka parti terbesar dalam kerajaan. Dia ada 40 kursi. Di DUN itu mereka ada 18 kursi. Kedua terbesar adalah PAS, di DUN Perak itu 17 kursi. So sebab itu saya kata kalau tuan-tuan nak balance kan, seimbangkan DUN Perak itu, bagi PAS menang kali ini, supaya PAS ada 18 kursi, DAP ada 18 kursi. So DAP bukanlah parti terbesar dalam DUN itu. So macam-macam boleh berlaku kalau keadaan ini diseimbangkan.
Sebab itu mereka bersungguh-sungguh parti kerajaan ni, Amdap Mantap ni bersungguh-sungguh nak menang di Air Kuning itu, sebab mereka tak mau ada PAS pula seimbangkan mereka di situ dengan ada 18 kursi, seimbangkan DAP di situ. So terpulang kepada tuan-tuan, bila mereka menang, sekiranya mereka menang, parti kerajaan menang esok, orang-orang Melayu, walaupun orang-orang Melayu rata-rata secara majoriti tidak mengundi mereka, so mereka akan menang dengan undi penyokong-penyokong DAP ini. So satu lagi kursi kawasan campuran yang menang kerana undi Melayu ni pecah, sebab Amdap Mantap berkempen kepada orang-orang Melayu. Mereka mungkin kalau tarik 20%, 30% saja pun, dengan undi DAP mereka boleh menang. Di peringkat persekutuan pun sama tuan-tuan. Bila jadi PRU 16 esok, PH dan DAP dan Anwar Ibrahim untuk mengekalkan kuasa, mereka hanya perlu 25% ke 30% saja undi Melayu. So kalau dia dapat 25% ke 30% saja undi Melayu, maka DAP dan Anwar Ibrahim boleh kekal berkuasa. So sebab itu mereka perlukan Amdap Mantap ni. So kalau Amdap Mantap boleh meyakinkan ahli-ahli mereka untuk bagi 20 to 25%, 20 ke 25% atau 30 ke maksimum 30% lah undi Melayu, maka Anwar Ibrahim, DAP dan Amdap Mantap akan terus berkuasa. Maka lebih jauhlah kita daripada perpaduan orang-orang Melayu. Itu saya punya pandangan tuan-tuan. So tuan-tuan, nanti saya akan ulas lagi berkenaan dengan hal ini, berkenaan apa kesan PRN ini kepada PRU 16 dan kepada perpaduan orang-orang Melayu, dan siapakah ataupun apakah faktor-faktor dan tindakan-tindakan yang boleh kita buat ke arah perpaduan orang-orang Melayu semula. Sebab orang Melayu ni majoriti tuan-tuan. Negara ini susah nak stabil kalau orang Melayu berpecah belah. Bila dalam satu negara itu majoritinya berpecah-pecah, maka negara tak stabil, maka ekonomi juga, bila negara tak stabil, ekonomi juga tidak stabil, dan ini memberi kesan kepada semua orang. Sebab itu perkara ini penting, bukan hanya kepada orang Melayu tetapi kepada semua orang secara amnya di negara Malaysia. Okey, nanti kita bincang lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.